Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Tomo satu. Tomo satu? Ha. Dia bukan tomo. Apa tu? Cing. Kat sini ada tomo cing. Okey. Tomo crispy. Okey. Tomo tom yum. Okey. Tomo madu. Madu. Kat sini pula yang selalu ramai. Ha. Tomo cheese. Tomo cheese. Pulut. Pulut. Tomo butter cheese. Butter cheese yang tu. Kat sini ada ayam susu panggil. Ayam susu. Yang ini apa? Pedas dengan tak pedas. Ini? Ini yang ni yang tak ada sauce-nya. Macam ni kira dek. Dia kira sebatang 20, 5, sebatang RM4, 5.20. Sebatang apa tadi? Sebatang berapa tadi? RM4 bang. Sebatang 20 kan? Okey. Bagi aku yang RM20 tu. Ayam RM20. Okay. Cheese. Cheese, okey. Pertama yang paling sedap cheese lah. Okey, baik. Kedua pulut. Pulut. Yang ketiga butter cheese. Butter cheese. Yang selalu ambil orang ambil lah. Okey, betul? Lepas tu ini random saya bagi ayam madu. Ayam madu. Pekat sos ni. Pekat sos Thai bang. Sos Thai. Masak-masak pedas. Masak-masak pedas. Oh, buat semua dekat belakang ya, proses semua kat belakang. Baik, betul? Sandwich. Lepas tu tom yum. Tom yum. Kau pun buka sini. Kat sini saya buka dalam pukul 12 tengah hari sampai ke 12. Kau jangan menipu aku lah pukul 12 lah. Cuti bila? Cuti tak tentu. Kita jalan hari-hari. Dekat mana ni? Dekat mana ni? Dekat Kelebang Walk. Kelebang Walk. Jadi total berapa? Total kat sini 5 batang 20. Bukan sebatang 20 tadi? Bukan. Try dia punya locing geng. Locing. Satu batang tadi RM4, RM4 murah. 1, 2, 3, 4, 5 batang 20. Yang ni rasa dia punya tom yum sedap gila weh tom yum. Tom yum dia sedap gila lah, sedap. Tebal, makan puas. Kenyang ni kau makan. Aku minat betul lah. Dia punya sos ni baik tau. Sos dia tak ada melekit. Tak ada pedas mana pun. Budak-budak pun boleh makan. Dek, lagu tengah bunyi dek. Alamak. Video nak main lagu kat dekat Gini. Dia sos dia tak ada pedas mana. Sedap. Kau kena try. Kau kena cuba. Syah balik.